Sini kau hidup 40 tahun kau buat apa? Anak kau pun melawan cakap kau. Kenapa lagu tu dia beri nama Ulit Mayang? Sebab dia punya melodi depan tu. Ulit. Dia panggil. Gambar selfie, wifi. Kau tahu tak yang kau bergambar kat iPhone Mosa tu, yang kau pijak tu adalah batu nisan masjid-masjid tempat orang yang meninggal, keturunan kita, kerabat kita yang telah dibunuh oleh penjajah tu tadi. Kau tak tahu. Betul. Kalau kau cerita pasal ilmu hikmah, kau kaitkan jin. Jin pernah datang pada orang ni suruh masuk Islam lah. Kenapa kau nak selalu-selalu jin? Lepas tu kau salahkan semua jin. Jin yang salah tetap salah lah. Tapi ada jin Islam yang memang dia juga berdakwah. Sebenarnya hantu ni tak ada pun. Hantu tak ada. Kita je yang cakap hantu. Yang pentingnya engkau kena tahu ada syaitan dan iblis. Itu memang jin. Jin tu dia memang sekufu dah. Aku cakap awal-awal lagi, kau boleh tengok podcast aku yang sebelum-sebelum, kau boleh dengar. Kau sendiri yang diuji, Allah tu sayang pada kau. Kau tak pandang hikmah, tapi kau pandang pada kesusahan yang Allah bagi. Sedangkan Allah dah kata Allah sangat kasih dan sayang. Sangka baik tu dituntut, sangka baik pada Allah tu. Jadi pergilah balik pada perjanjian tu tadi.